saya dikatakan akan hentam British. Pihak British berasa takut pasal saya ni terkenal dengan kekasaran teguran saya. Mereka bagi tahu kepada saya, ucapan saya tu perlu pendek saja, jangan panjang. Pasal Queen pun nak cakap pendek saja. Berkali-kali dia ulang, takut saya kata benda-benda yang kasar. Sebab itu saya kata di zaman British dulu kita mempunyai seorang pegawai British untuk nasihat kita, tetapi dia tak nasihat, dia kontrol. Lepas tu raja-raja Melayu ni dia panggil the rulers, pemerintah, tapi raja tak boleh perintah. Kita ada Commonwealth. Commonwealth means kekayaan bersama, tetapi sebenarnya dalam Commonwealth ni yang kaya cuma 5 buah negeri orang kulit putih aja. Yang lain semua miskin-miskin. Macam mana kata common? Tak common lah. Tun memang plan nak bagi punchline ataupun statement macam tu ke? Ataupun pada waktu ketika tu Tun dalam dinner Tun teringat nak kata macam tu? Saya dah rangka nak kata macam ini pasal saya nak tunjuk betapa bahasa Inggeris ni adalah bahasa yang dia kata lain, dia buat lain.